gerai tanah dok. Kadang-kadang kita ada gerai tanah sekeping je. Tapi di onsite dekat tapak ni kita tak tahu. Mana dok? Standard kak hok selalu jumpa kat orang tua tunjuk mana tanah. Kak pokok motel tu siapa kak pokoknya. Jadi betul-betul onsite tu tak tahu setara mana. Jadi macam duk buat nane gapo kadang-kadang siapa lebih ke tara orang. Jadi moleklah sebelum pada kita buat nambur tanah ke gapo semua tu. Molek kita ukur dulu. Nak tahu sepadan sebenar tanah kita baru kita proceed untuk buat pagar, nak nambung. Kadang dok nambur tu siapa lebih tanah orang. Sebabnya kita agak kadang-kadang tanah kita tu siapa sen ni. Kita rasa sebab kata orang tua dulu-dulu ya okey siapa aku pokoknya ni. Siapa aku parit ni. Tapi last kali tambur lebih tanah orang. 5 kaki. Pernah jumpa siapa 20 kaki. Saya pernah jumpa. Panggil balik backhoe. Kokok balik, tambak balik. Jadi benda tu costing. Jadi untuk tahu lokasi sebenar tu boleh calling Geoconsultant.